أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengusi, Tuan Imam, para Bilal, para EJK Surau Rahmaniyah, hadirin hadirat muslimin muslimat ahli Quran dan jemaah Surau Rahmaniyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berhimpun sekali lagi pada pagi ini untuk bersama-sama adalah mempelajari kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jalan orang-orang yang beribadah menuju syurga Tuhan sekalian alam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, hari ini kita masuk ke bab yang keempat, ya, bab yang keempat daripada 7 bab, ya, 7 aqabah, yang mana aqabah yang pertama iaitu pendakian. Kalau kita kata aqabah ini maknanya suatu stesen pendakian. Yang pertama kita lalu dengan ilmu, kemudian yang kedua aqabah taubah, yang ketiga aqabah al-awaiq, itu halangan. Dan yang keempat ini kita akan masuk aqabah al-awarid. Kita akan masuk iaitu gangguan, ya, gangguan dan gangguan. Jadi kalau kita nyatakan aqabah halangan itu berbentuk dunia, makhluk, syaitan dan nafsu, ya. Di dalam awarid ini digangguan. Ini macam halangan, tapi digangguan ini maknanya dia mengganggu kita daripada meneruskan perjalanan. Dia menyibukkan kita. Dia bukan menghalang kita, ya. Kalau yang halang ni biasanya dia musuh, tapi ini diganggu. Dia ganggu, dia kacau sikit. Maknanya kita kena guna juga, cuma dia ganggu, ya. Jadi kalaulah awaik itu ada 4, beliau menyatakan awaik juga ada 4. Kita akan pergi satu per satu, ya. Jadi kesemuanya ini yang kita nyatakan dia adalah suatu perbahasan ilmu tasawuf yang kita katakan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali pada hujung-hujung, yang terakhir yang ditulis oleh beliau. Jadi beliau memulakan, insyaAllah kita sambung bab yang keempat, muka surat 190, ya, bagi siapa yang ada kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari ahli silsilati ajma'in fid daraini amin. Aqabah, gangguan, al-awarid, bab yang keempat. Setelah melalui semua bab-bab 1, 2, 3 ini, kemudian lazimlah ke atasmu wahai orang yang menuntut ibadah, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Lazimlah ke atasmu apa? Lazimlah ke atasmu untuk dengan menahankan segala awarid, segala gangguan ini yang mengganggu engkau daripada beribadah kepada Allah Ta'ala, dengan ditutupkan jalannya kepadamu, supaya ia tidak mengganggu maksud engkau itu. Dan sebenarnya telah kami sebutkan bahawa ia ada 4 gangguan terhadap ibadah.
Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah cuba seolah-olah beliau telah melakukan satu bentuk analisis. Seperti mana yang sebelum-sebelum ini beliau melihat satu gambaran umum keseluruhan. Jadi ada yang berbentuk musuh, ada yang berbentuk bukan musuh tapi benda-benda yang mendatang. Awarid. Jadi bila dihimpunkan benda-benda yang mendatang ini, dilihat apa perkara-perkara yang merisaukan, perkara-perkara yang membimbangkan. Itu semua mengganggu kita. Ya. Lalu beliau nyatakan ada 4. Nah, hari ini mungkin kita sempat yang pertama, itu pun tak habis. Yang pertama sebab panjang perbahasannya. Ya. Kalaulah perkara ini tidak dilihat sebagai satu bentuk gangguan, kita akan menganggap gangguan inilah tujuan. Kita akan menganggap, contoh di sini beliau sebut isu rezeki. Yang pertama, rezeki. Kenapa dia kata gangguan? Kerana ia bukan tujuan. Ya. Kalau kita menebas di ada kebun, tebas kebun. Kemudian kita kata ada nyamuk kacau gitu, kita buat apa? Kita garulah sikit, kemudian terus menebas. Tapi kalau kita cari punca nyamuk, kita pergi setiap lopak air, keringkan setiap lopak air, lepas tu fikirkan macam mana nak bagi tak ada nyamuk ketika kita menebas tu, sampai sudah tidak tertanamlah kebun itu, kerana sibuk bunuh nyamuk. Jadi nyamuk itu perlu disedari bahawa ia hanyalah gangguan saja. Kerja kita adalah nak menanam pokok sawit ke apa ke dan seumpamanya. Ya. Jadi demikianlah juga jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tidak mengetahui bahawa gangguan itu adalah gangguan, maka kita akan menjadikan gangguan-gangguan ini tujuan hidup kita. Macam ni, rezeki. Yang nak buat macam mana? Aku kena makan, kena cari rezeki, kena bekerja. Itu ya rutin harian. Jadi kalaulah tidak dilihat itu sebagai perkara yang menyibukkan daripada benda asal kita, maka kita akan rasa tujuan kita hidup untuk cari makan. Itu bahaya. Jadi hilanglah. Patutnya tujuan hidup untuk beribadah, menyembah Tuhan, mengenalkan diri, mengenali Tuhan. Dia jadi dah tak ada dah benda tu. Jadi itu pula jadi gangguan. Itu pula jadi gangguan. Sebab apa? Ini kacau waktu solat. Ya. Banyak masa, maknanya kalaulah kita menghabiskan satu juzuk Al-Quran, contoh ya. Satu juzuk Al-Quran sama dengan mungkin 1 jam ataupun 50 minit. Laju sikit setengah jam. Setengah jam ni banyak sales boleh buat ni. Contoh ya, banyak benda boleh dapat ni. Banyak customer boleh close deal ni. Setengah jam ni tapi aku guna untuk baca Quran. Jadi terbalik pula apabila tidak diletakkan pada tempatnya. Jadi beliau menyatakan sebab itu penting tahu letak duduk gangguan-gangguan ini supaya dia tidak menyibukkan kita daripada jalan kita yang sebenar. Gangguan yang pertama iaitu rezeki dan tuntutan nafsu. Tuntutan nafsu ini maknanya kehendak diri. Ya, kehendak diri. Bukanlah menuntut benda-benda yang jahat, bukan. Maknanya kehendak manusia. Manusia nak apa? Itu adalah gangguan yang pertama. Adapun untuk bahagian ini, tuntutan nafsu dengan yang demikian itu, yakni kehendak diri dengan yang demikian itu dapat dipadakannya dengan bertawakal. Macam mana pula bertawakal pula? Segala yang akan didapati di dunia ini
semuanya sudah di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berubah dan tidak bertambah. Ilmu Allah. Ya. Bila kita kata bertawakal, maksudnya kita serahkan kepercayaan kita kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tadbir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lagi menyerahkan rezeki kita kepada kudrat kita. Jadi bila kita tahu bahawa Tuhan suruh kita hidup di atas muka bumi ini menjadi sebaik-baik hamba, maknanya bila jadi sebaik-baik hamba, Tuhan tak akan abaikan kita. Tuhan tidak akan biarkan kita. Macam mana cara Tuhan tidak biarkan kita? Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Yang kita tahu apa yang Tuhan nak pada kita. Kat situlah datangnya istilah tawakal. Ya, kerana tawakal ini menjadikan Tuhan sebagai wakil. Tuhan yang tentukan rezeki kita macam mana. Tuhan yang tentukan bagaimana kita akan hidup, bagaimana kita akan sekian-sekian. Jadi orang yang kurang tawakalnya, dia akan beratlah tuntutan rezekinya itu menghantui kepalanya setiap hari. Bukan setiap hari, setiap masa. Sentiasa memikirkan mengenai rezeki. Tidak ada masa untuk khidmat pada ummah. Tidak ada masa untuk memikirkan bagaimana meningkatkan kualiti ibadah. Ya. Jadi sebab itu letakkan itu tawakal dulu. Tawakal itu kunci untuk menghalang ataupun untuk selesai daripada gangguan rezeki dan tuntutan nafsu. Maka lazimkanlah dengan bertawakal kepada Allah Ta'ala pada segala tempat rezeki dan hajat dengan segala halnya. Rezeki itu apa? Rezeki itu adalah apa-apa sahaja. Ya, apa-apa sahaja yang Allah bawakan kepada kita dan ia memberi manfaat untuk kita, itulah rezeki. Kesihatan, keluarga, anak-anak, duit, rumah, kereta, itu semua rezeki. Apa-apa sahaja yang Allah bawakan kepada kita dan bermanfaat kepada kita, itulah rezeki. Jadi di situ apabila kita letakkan diri kita di dalam tawakal, maka kita sudah mewakilkan Allah Subhanahu Wa Taala akan bawakan. Bagaimana macam mana sekalipun akan datang juga rezeki. Rezeki yang mana? Wallahu a'lam. Ya. Di dalam syarahan Sirajut Talibin, Syekh Zaini Dahlan menyebut, beliau membawa satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa suatu hari Sayyidina Anas bin Malik berkata, suatu hari aku keluar bersama Rasulullah ke suatu kawasan lapang untuk sesuatu perkara. Lalu aku melihat seekor burung berbunyi dengan suaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, adakah kamu tahu burung itu cakap apa, wahai Anas? Apa burung itu sebut? Ya. Kemudian Anas berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, burung itu berkata, sesungguhnya, burung itu berkata, wahai Tuhanku, Engkau telah mengambil penglihatanku dan Engkau telah menjadikan aku dalam keadaan buta, maka berikanlah aku rezeki. Ini burung buta ni. Wahai Tuhanku, aku ni dah buta, Engkau ceritakan aku begini, berilah aku rezeki. Sesungguhnya aku lapar. Burung pun bermunajat, ya. Lalu datanglah seekor burung yang lain ataupun perkara terbang yang lain
benda terbang yang lain, iaitu di sini disebut belalang, ya. Kemudian dia memasukkan di dalam mulut burung yang buta itu sesuatu makanan dan ditelannya lah burung itu, ya. Dimasukkan makanan, burung itu pun telan. Kemudian burung itu bersuara lagi. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kamu tahu apa yang dicakap, wahai Anas?" Lalu Anas pun berkata, "Allah dan Rasul lebih tahu." Ya. Sesungguhnya dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan sesiapa yang mengingatinya." Ada orang buta yang tak dapat apa-apa pun dapat rezekinya, ada rezekinya, ya. Apatah lagi orang yang sihat, orang yang berbagai bentuk. Jadi sebab itu tawakal ini, bila kita sebut tawakal, bukan maksudnya duduk diam duduk rumah aku bertawakal. Itu bukan bertawakal, ya. Itu orang malas. Itu bukan bertawakal, ya. Orang yang hanya menunggu duit, adalah Tuhan bagi macam mana-mana pun, duduk je rumah, itu bukan bertawakal itu, ya. Kerana tawakal ini disertai dengan husnuzon. Husnuzon ini sangkaan yang baik pada Tuhan. Sangkaan yang baik pada Tuhan iaitu seperti mana Tuhan menjadikan alam ini cukup indah. Alam ini penuh dengan keindahan. Di antara keindahan alam ini adanya di sana undang-undang dan peraturan. Di antara undang-undang dan peraturan yaitu sebab dan musabab. Nak makan, nak kenyang kena minum air. Ini sebab dan musabab. Cara kita bertawakal, kita nak kenyang, kita kena minum air. Itu cara tawakal yang boleh kita buat. Alhamdulillah. Itu cara tawakal, ya. Tetapi kalaulah kita duduk sini, Tuhan bagi aku kenyang, tak buat apa-apa, tengok je kan. Tunggu orang suapkan kat kita. Itu namanya, itu bukan bertawakal. Ya, itu namanya, namakanlah apa pun, ya. Jadi di situ bila kita sebut tawakal ini, dia bukan bermaksud malas ataupun bukan bermaksud berpeluk tubuh. Tetapi yang dimaksudkan dengan tawakal adalah hati yang terpaut. Bila kita minum air, kita tahu air ini hanyalah sebab musabab sahaja. Dan Tuhan suruh kita buat sebab dan musabab. Tuhan suruh kita famshu, ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Allah SWT menyatakan, dialah yang menjadikan bagi kamu bumi ini dah lapang, pergilah pada segala pelosok-pelosoknya, makanlah rezekinya. Itu satu bentuk arahan Tuhan untuk mencari rezeki. Tiba-tiba kita tak nak cari, kita duduk aja kan, Tuhan bagi gitu. Ya. Itu bukan bertawakal. Ya. Sebab itu bila kita sebut tawakal ini, dia ada dia punya package gabungan dia, iaitu ketergantungan hati yang mutlak. Kita pergilah macam mana pun, usahalah cari klien macam mana pun, tidak akan datang close deal customer ke apa benda ke, melainkan dengan izin Allah SWT. Customer mana yang nak beli aku punya produk, mana-mana projek masuk tender, yang mana-mana yang diterima, mungkin aku masuk 10, mungkin kena 2, mungkin kena 1, mungkin tak kena, tak ada masalah, rezeki Tuhan bagi. Jelas. Sebab apa? Keterpautannya adalah pada yang memberi rezeki. Adapun zahirnya, fikirannya, macam mana nak mengurus dan seumpamanya, macam biasa, mengikut peraturan alam, seperti mana Tuhan aturkan. Itu kita kata husnuzon.
Maknanya mempunyai prasangka yang baik, iaitu melihat alam ini indah dengan begitu dan mengikuti peraturan sebegitu setakat mana kemampuannya, tidak melampaui apa yang lebih daripada kemampuannya, kerana Tuhan tidak menyuruh untuk buat lebih daripada kemampuan. Ya. Jadi hari ini apabila semua benda kita nak kena fikir dalam kepala kita, secara tidak langsung ia mungkin ya, saya tak kata mesti, mungkin mengurangkan tawakal kita. Ini tuan-tuan dah meninggal dunia, siapa nak tengok anak-anak tuan-tuan? Contoh ya. Maka kita pun mengerah tulang 4 kerat mencari sebanyak mungkin rezeki untuk diwariskan kepada bukan anak kita, cucu kita, cicit kita. Siapa nak jaga cicit kita? Sudah. Tiba-tiba kita pula kena fikir mengenai cucu, cicit dan seumpamanya, rezeki mereka, sedangkan rezeki mereka itu Tuhan yang telah tetapkan. Jadi apabila kita lebih daripada yang sepatutnya, jadi hilang, seolah-olah nasib anak kita, nasib cucu kita pada tulang 4 kerat kita. Hilang tawakal. Mana Tuhan nak jadikan Tuhan sebagai pemberi rezeki itu, mana seolah-olah kita yang bagi rezeki kan mereka. Sebab itu bila kita tengok hari ini kadang-kadang ada setengah-setengah kempen-kempen tertentu ataupun budaya-budaya tertentu yang membawa kepada semua benda kita kena pastikan dengan sempurna. Betul, secara zahirnya betul, tetapi kalaulah membawa kepada i'tiqad, seolah-olah nasib mereka pada tangan kita, itu salah ya. Anak kita, cucu kita ada rezekinya, ada perjuangannya. Dan kebiasaannya orang-orang yang meninggalkan anak-anak dalam keadaan kaya dan raya, maknanya tak payah fikir apa-apa, anaknya Allah alam ya. Itu bukan penentu kejayaan pun ya. Boleh jadi, boleh jadi tak jadi ya. Jadi sebab itu bila kita sebut mengenai perihal ini tuan-tuan dan puan-puan ya, kita hanya membetulkan kompas hidup kita ya. Bukan meletakkan segala keterikatan kepada apa yang kita boleh capai, apa yang kita boleh sekian. Luaskan kompas kita, Tuhan yang akan jaga, Tuhan yang akan, bahkan penjagaan Tuhan lebih sempurna, lebih terjaga ya, berbanding daripada apa yang kita usahakan. Maka lazimkanlah bertawakal kepada Allah pada segala tempat rezeki dan hajat dengan segala halnya. Ibarat seperti burung tadi, buta pun dapat rezeki, kita yang celik ni apatah lagi. Orang kafir pun Tuhan bagi rezeki, orang Islam apatah lagi ya. Jadi maksudnya di sini bukannya isu teknikal, tapi maksud di sini adalah isu ketergantungan hati ya, perkara-perkara. Kerana bila saya kata isu tasawuf ini, dia adalah suatu isu banyak nak merawat perkara-perkara hati ya, perkara-perkara hati. Satu cerita lagi saya bawa menarik bila saya baca syarahan ini ya. Ini ditulis di dalam kitab Uyunul Majalis Al-Haddad. Beliau menyatakan ada sesetengah orang sufi, suatu hari dia dalam keadaan miskin, tak ada duit ya. Lalu bininya suruh, abang keluarlah cari rezeki. Bini suruh lah kan, nak makan kat rumah tak ada lauk, pergilah cari rezeki kat luar. Lalu yang si suami tu tidurlah dalam keadaan sedih, dan dia melihat dalam mimpinya. Ada orang kata dalam mimpi, pergilah ke tempat sekian-sekian, engkau galilah di situ, di dalam tanah itu, kau akan mendapati ada 2 bungkusan yang penuh. Satu bungkusan itu dinar, satu bungkusan itu dirham. Lalu dia bangun pagi, dia cerita dekat bini dia. Lalu dia pun ambil kapak ataupun cangkul, pergi ke tempat dalam mimpi yang disebut itu. Mula nak cangkul, tiba-tiba dia teringat, rezeki ni Tuhan sebut, wa fis samai rizqukum, di atas langit itu
rezeki kamu. Tapi aku ni tengah cangkul ni dekat atas bawah tanah. Lain ni. Bila Allah sebut di langit itu rezeki kamu, dia mengatakan, ya, yang si orang sufi ini mengatakan, sedangkan rezeki aku di langit. Aku pergi cari dekat dalam tanah ini. Lalu dia ditinggalkan. Dia balik rumah. Jumpa bini dia. Bini dia kata, kenapa kamu balik? Kemudian dia berkata, kerana aku teringat Allah SWT berfirman, di atas langit itu rezeki kamu. Kemudian 3 malam berturut-turut memimpi benda yang sama. Sudah, keyakinan dalam diri, ya, iaitu ayat Quran dengan ilham ataupun mimpi 3 hari berturut-turut. Lalu isteri dia, biasalah perempuan, dah dapat cerita, dia cerita kat jirannya, suami aku ni ada ke, dia pergi mimpi dah 3 hari tapi tak pergi. Yang si jirannya cerdik, kat mana tempatnya? Sudah, cari juga kan. Mungkinlah dia tahu yang si suaminya ni wali ni mimpinya biasanya betul, ya. Lalu dia pun suruhlah suaminya, ya, jirannya tu perempuan tu suruh suami dia, bang pergi ke tempat-tempat ni. Orang sebelah ni kata ada 2 bungkusan penuh dinar dan dirham, perak, emas dan perak. Lalu si suaminya pun pergilah dan menggalilah, ya, dekat tempat itu. Jumpa 2 bungkusan. Memang ada 2 bungkusan. Tetapi satu bungkusan itu adalah ular. Satu bungkusan lagi adalah kalajengking. Sudah, mana dinar dirhamnya? Geramlah kawan tu, penat-penat dah gali. Dia bawa 2 bungkusan itu, nak letak dia niat nak baling ke atas bumbung jiran sebelah. Kau nak ya aku itulah ibaratnya, aku bagi balikkan kau ni. Itu ibaratnya kan. Kemudian pada waktu malam, dia mencampakkan kedua-dua bungkusan itu di atas bumbung jiran sebelah. Lalu perempuan tu dengar, bini yang si sufi itu dengar bunyi kedeguk daripada atas bumbung, jatuh. Lalu dia pun naik atas bumbung, tengok ada 2 bungkusan yang dipenuhi dengan dirham dan dinar. Berubah jadi dirham dan dinar dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cerita, kejut suami dia, bang, dah sampai dah rezeki kita dari langit. Kemudian suami dia kata, bukankah Allah dah sebut di langit itu rezeki kamu? Masya Allah. Ini semua hikayat sufi. Ya, hikayat sufi ini cerita-cerita karamah-karamah itu nak menunjukkan bahawa keyakinan. Akhirnya apa yang berlaku? Allah datangkan rezeki, tak payah susah-susah nak cangkul. Siap ada orang bawakan lagi, ya, seolah-olahnya Allah mensilaukan pandangan jirannya itu dan meletakkan satu rasa dendam supaya rezeki itu sampai kepada dia dalam keadaan bersahaja. Memang dinar dan dirham, tapi di mata jiran dia adalah ular dan kalajengking, ya. Sebab itu satu contoh bagaimana Allah datangkan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dalam masa yang sama yang lebih besar lagi adalah bagaimana seseorang itu terikat dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Kalau kita jadi kawan tu, kita dah kata, ini ke atas langit, tapi tak semestinya. Kita boleh kona-kona lah kan. Kata langit, kita pun makan daripada bumi, makan daripada semua, takkanlah tak boleh ambil daripada sini. Tapi di sisi ahli tasawuf, segala ayat-ayat Allah itu dia sangat personal. Jadi bila dia teringat tu ayat itu, memang untuk dia. Bukan dia kata, ini ayat lain ni, aku nak gali juga. Ya. Okey, itu contoh-contoh, ya, bagaimana tawakalnya
mereka dan terikatnya mereka dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ada satu syarahan di dalam Sirajul Talibin yang mungkin lebih mendalam sedikit. Ya, beliau menyatakan untuk orang-orang awam, tawakal orang awam adalah dengan menggunakan sebab dan musabab. Macam saya sebut tadi lah, ya, bekerja, makan dan minum dan seumpamanya. Kerana orang awam melihat peraturan Allah Subhanahu Wa Taala begitu, dunia ini berjalan begitu, maka dia mengambil sebab dan musabab. Tetapi untuk orang-orang yang khawas, orang-orang yang khusus, ini lain tak kisah dia. Dia kata, adapun untuk ahli khusus yang dikata ini indal masyayikh, indal mana dia di kalangan tok guru sufi, tok guru syekh sufi yang besar-besar ini, yang dimasukkan dengan tawakal tu memang tidak langsung meletakkan sebarang bentuk sebab dan musabab secara total, serah semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu Ustaz, tadi kata malas. Itu bukan malas. Malas itu untuk bukan ahli sufi, ya, tapi itu suatu keadaan yang lebih tinggi lagi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggerakkan makhluk-makhluknya untuk memberi rezeki kepada dia dengan apa cara sekalipun. Secara umum kita melihat ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tak boleh kawal. Betul lah. Jadi kita pun hanya melihat apa yang boleh kontrol, iaitu kita cari rezeki dan seumpamanya. Apa yang kita tak boleh kontrol, Tuhan nak bagi apa, itu Tuhan punya kerja. Di sisi ahli khusus, Allah Subhanahu Wa Taala apabila dah meletakkan penjagaan total kepada seseorang, dia tak buat apa-apa pun Allah bagi, kerana hubungannya yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah menggerakkan makhluk-makhluk yang lain untuk serve dia. Jadi kerja dia kerja rezeki, kerja dia adalah ibadah, ilmu dan seumpamanya, ya. Dan perkara ini satu nuktah ataupun satu poin yang sukar difahami oleh kebiasaan orang. Cuma saya sebut di sini kerana itu salah satu syarahannya, supaya kita tidak memandang buruk kepada setengah-setengah pihak-pihak ataupun tok guru yang kita ni tak kerja pun macam mana dapat duit. Dia ni macam mana ni, dia pun tak tahu macam mana. Tahu-tahu je ada. Ya. Tahu-tahu je ada. Tanyalah mana-mana tok guru, dia pun tak tahu dari mana rezeki datang. Tiba-tiba ada orang bagi sana, ada orang bagi sini. Dia tak cari duit pun. Kerjanya mungkin mengajar, kerjanya mungkin beribadah, ada anak murid, ada seumpamanya. Jadi Allah gerakkan hati anak-anak murid ni, Allah gerakkan hati makhluk-makhluk yang lain untuk menampungnya. Cukup hidup, tak kaya, cukup. Tak adalah dapat gaji bulan-bulan macam kita buat masuk office awal 9 sampai 5 dan seumpamanya. Tapi ini untuk darjat-darjat ahli khusus, orang yang dah, kerana di sisinya ada suatu variables yang lain, ada pemboleh ubah yang lain, ya, keyakinan dan seumpamanya. Okey, sambung sikit lagi, ya, sambung sikit. Kenapa kena wajib bertawakal? Tadi kita cerita mengenai tawakal, dan tawakal itu kita sudah nyatakan ada tawakal yang ini disebut oleh Syekh Zaid Dahlan. Itu ada tawakal yang umum, iaitu hati tidak terikat tetapi tetap melakukan asbab dan musabab. Itu untuk ke semua manusia. Dan ada yang peringkat yang khusus, iaitu peringkat yang khusus ini dia tak buat apa-apa pun Allah bagi rezeki dengan apa cara yang Allah kehendaki. Tetapi dia tak buat apa-apa, bukan macam orang malas tadi. Kerana dia tak buat apa-apa itu, dia bukan tak buat apa-apa, dia punya fokusnya pada khulwah, pada uzlah, pada jihad ke, pada ilmu ke dan seumpamanya, tak fikir pun pasal rezeki.
tahu-tahu ada je. Itu ahli khusus. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan wajib bertawakal kerana dua sebab. Sebab yang pertama, perkara yang pertama, melapangkan bagi ibadah dan menjalankan hak. Nak beribadah, kita perlukan jiwa yang lapang, ya, iaitu jiwa yang tidak disibukkan dengan kemelut ataupun konflik ataupun drama, ya, drama rezeki. Jiwa ni bimbang, risau dan seumpama. Bagaimana jiwa yang sentiasa terikat dengan rezeki, macam mana ni, bagaimana ia boleh menghadap Allah SWT sepenuhnya? Ya, supaya kamu dapat melapangkan bagi ibadah kepada Allah dan dapat menjalankan hak segala kebajikan bagimu. Cukup kan ibadah itu, ya, ibadah itu dicukupkan dengan dihilangkan segala keterikatan, ya, hati ini terpaut dengan rezeki. Macam mana nak hilangkan keterpautan hati? Yakin Allah akan jaga, yakin Allah akan tolong, yakin Allah akan pastikan, yakin Allah akan cukupkan. Nak capai keyakinan itu yang susah. Kita boleh kata bolehlah tawakal je lah. Dia bukan tawakal je lah. Dia adalah satu perjalanan, ya. Mula-mula begini, lama-lama comfort, ya. Mula-mula insya-Allah Allah akan jaga, ya. Lepas tu Allah akan jaga. Dah biasa, pasti Allah jaga. Semua tu perpindahan itu. Tawakal pun macam tu. Mula-mula cuba dulu, adalah tu, kan? Jangan terlalu ni sangat, jangan terlalu berat sangat. Allah jaga, jangan risau. Mula-mula, lama-lama yakin, pasti, confirm Allah jaga, jelas. Sebenarnya ini berlaku pada Nabi, ya. Perpindahan keyakinan itu berlaku bukan pada kita saja, pada Nabi Musa AS. Ketika terbunuh, Nabi Musa AS telah membunuh secara tak sengaja. Ia menolak salah seorang keluarga Firaun, mati ketika bertempur dengan salah seorang daripada Bani Israel. Nabi Musa tolong, dia tolak sikit, mati, sebab kuat. Nabi Musa kuat. Tahu seram, dapat berita akan dihukum, lari. Nak lari itu Nabi Musa kata, satu masa nanti, betul apa? Tuhan akan bagi aku jalan. Maknanya asa Rabbi, asa ini mudah-mudahan Tuhan akan bagi aku jalan keluar. Ya. Mula-mula tu tak dapat wahyu lagi, ya, tapi dah beriman, ya, kerana Nabi Musa, para anbiya tidak pernah syirik. Memang daripada iman dan fitrah, daripada awal sudah beriman. Cuma dapat Nabi, dapat jadi wahyu, dapat nubuah ketika umur 40 tahun. Itu perjalanan yang disebut dalam Al-Quran. Di antara hujung-hujung dah berdakwah 10 tahun, kemudian dia pergi ke Madian. Baginda alaihissalam pergi ditarbiyah oleh Nabi Syuaib selama 10 tahun. Kemudian dapat wahyu. Dah dapat wahyu, berdakwah 40 tahun dengan Bani Israel. Hujung-hujung plot dia dengan Bani Israel itu apa yang berlaku, ya. Allah SWT memerintahkan Nabi Musa AS untuk membawa semua Bani Israel merentas, nak bawa lagi. Pergi mana? Pergi ke arah bumi Palestin. Maka dibawalah Bani Israel itu yang kata bilangan 300,000, mungkin 1,000,000, bawa. Kemudian Fir'aun kejar dengan tentera. Sampai di depan Laut Merah. Dah kumpul depan Laut Merah ni, dah berhimpun dah ramai-ramai. Nak lintas macam mana? Kapal tak ada.
laut, tak ada kapal. Fir'aun dah dekat. Jadi kaum Bani Israel ketika itu, wahai Musa, habislah kita. Habislah kita ni kantoi dah, kantoi. Dah kantoi dah, tak boleh buat apa dah. Lalu Nabi Musa, memang secara kira-kira sebab dan musabab, kantoi tentera Fir'aun dengan kekuasaan apa semua, Bani Israel pakailah apa yang boleh pakai dengan bawa, bukan sekadar tu, Bani Israel bawa lari lagi pembendaraan Fir'aun. Ya, emas-emas tu bawa lagi. Memang lagi lah 2 kali kantoi, bukan setakat lari, bawa lagi. Ya, perbendaraan emas-emas Fir'aun. Memang Fir'aun yang marah. Dah sampai depan tu Nabi Musa kata, never, kalla. Ya, ini disebut dalam surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ya. Sekali-kali tidak akan sekali-kali Tuhan biarkan aku kena tangkap. Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku akan menunjukkan jalan. Macam mana? Aku pun tak tahu lagi. Not yet. Tapi mesti berlaku. Lalu setelah kata-kata itu dirakamkan, Allah memberi wahyu, fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Kami memberi wahyu kepada Musa, iaitu ketukkan tongkat kamu ke laut. Lalu terbelah laut. Lagi hebat daripada kapal. Kalau kapal kena ada nakhodanya, kompasnya, dayungnya. Ini jalan aja, teruskan perjalanan. Laut Merah terbelah 2, jalan terus. Itu tawakal. Jadi tawakal ini dia bukannya sama aja dunia dia punya level. Mula-mula ada dah tu kan, dah biasa. Macam mana boleh berlaku begitu? Kerana tawakal itu digilang, makin lama makin kuat. Ya, kalau kita lihat perjalanan Nabi Musa, mula-mula begini, lari daripada Fir'aun, selamat, pergi jumpa Nabi Musa, berkahwin dengan anak Nabi Syu'aib, berkahwin dengan anak Nabi Syu'aib, ditarbiyah 10 tahun, kemudian berdakwah 40 tahun. Dalam tempoh dakwah tu ada apa? Mukjizat, tongkat jadi ular, laut jadi darah, hujan katak, nyamuk dan seumpamanya. Berapa banyak yang Allah dah tolong, yang makin lama makin yakin. Kita pun sama tuan-tuan. Tuhan susun hidup kita ni daripada dulu sampai sekarang elok. Memanglah adalah sakitnya, mungkin kecemasan ataupun accident, kematian sikit-sikit. Tapi Tuhan jaga. Jadi apa nak risau sangat? Daripada kecil dalam rahim tu Tuhan dah jaga. Sampailah ke sudah, tekanlah sampai sekarang pun masih nak mempersoalkan ada tak rezeki aku ni. Patutnya sekarang ni dah yakin, jelas Tuhan jaga, Tuhan ambil alih, Tuhan sudah siapkan. Jadi kenapa kita masih nak diganggu dengan konsert-konsert itu? InsyaAllah kita sambung nanti, InsyaAllah sambung pada minggu hadapan. Minggu depan saya tak pasti sempat, tidak ada ke tempat lain, mesti kembali. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik, nawasina bi yadik, madin fina hukmuk, 'adlun fina qada'uk. As'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika أو علمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.